Saya makan nanti kepanasan pula. Buka, tutup lah. Nasi. Halo kawan-kawan semua, dimanapun berada, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel saya, Kak Wina. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dipermudahkan dalam segala urusan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Video hari ini saya tak masak sangat. Saya ada lauk ni, saya panaskan saja. Ada kuah sikit ni, saya panaskan saja. Saya cuma buat tambahan ayam goreng saja untuk anak-anak. Biasalah anak-anak kan suka makan ayam, jadi ayam ajalah. Itu sajalah. Dan yang lain-lainnya tengok video saya sampai habis, okey? Dan ni saya tengah panaskan lauk. Ni ada kuah ni, saya tak masak sangat kan. Ni ada kuah, cukuplah untuk kita nak beranak ni. Saya tengah panaskan. Ni kuah lemak kacang panjang. Semalam saya masak tapi tak makan sangat, anak-anak semalam makan lain jadi tak termakan. Semalam saya masak, makan sikit lah. Ni ada ni lebih ni, saya panaskan untuk hari ni. Jadi saya tak masak sangat lah. Saya cuma panaskan kuah ni dengan tambah ayam goreng. Itu sajalah hari ni. Ni ada ayam goreng ni. Ni goreng sajalah. Dah panas dah. Tapi jangan tutup rapat lah biar tak panas sangat. Ni saya nak goreng ayam belah sini, buat tambahan saja. Hari ni tak lauk tak banyak, cukuplah untuk kita nak beranak. 3 orang makan. 3 orang makan. Kakak tak ada rumah kan, kakak duduk rumah nenek, jadi kita 3 orang sajalah, cukuplah ni. Suami tak ada rumah, suami kerja, kakak duduk rumah nenek. Ni saya nak goreng ayam saja. Bismillah. Ni bekas goreng apa semalam kemarin? Goreng ikan. Bekas goreng ikan. Ya, abang tu ada koko hari ni kat sekolah, ada kurikulum. Jadi balik lambat lah. Dia balik pukul 4, 4.30 macam tu. Alisa malah balik macam biasa 12.30, 1 lebih lah. Lebih kurang pukul 1. Pukul 1.15 balik. Tapi sampai rumah dalam 1.20 macam tu. Apinya kecil. Biarlah buka dulu. Tak ada lalat kan. Biar panas dulu sekejap. Ini tong ni saya nak isi air. Tak sini dululah. Tak kat bilik air. Saya nak cuci. Kan petang-petang nanti saya cuci, lepas tu saya isi air. Buat stok air. Air minum kadang kat sini ada air, kadang tak ada air, tiba-tiba tak ada air. Stok air untuk masak kan kurang, tak cukup. Jadi kena simpan. Kena simpan air lebih sikit. Untuk lauk hari ni, masak apa yang ada kat peti ais. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang panas. Ni ayam ni bagian dada saja saya dah belah, potong 2. Dan ni ada belen frozen ada kat peti ais ni. Saya nak goreng sekali untuk bekal anak saya pergi sekolah petang. Cucian banyak ni tadi saya masak-masak sikit buat sarapan, jadi tak sempat nak cuci ni. Sambil cuci-cuci sambil tunggu ayam kan cuci-cuci.
Ayam pun dah siap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tukar tempat. Saya letak dalam pinggan je lah. Biar cepat sejuk. Takut jatuh. Nah. Ini saya nak goreng kari pak. Sekali lah terus goreng kari pak. Sekejap lagi pun anak saya dah balik dah. Goreng kari pak. Ini ayam. Berapa ketol je? Cukup lah untuk makan tengah hari. Ni saya goreng kari pap. Ni kena kecilkan api. Kari pap. Ni kari pap buat sendiri. Minggu lepas saya buat frozen. Tak banyak lah, sikit. Ni ada lebih ni. Ada yang tak cantik. Ada yang tak cantik dah kemek-kemek. Sebab dia melekat kan. Masa cabut tu dia jadi melekat. Jadi ada yang koyak. Okay. Takut nanti berterabur pula dia punya inti. Saya selalu buat kari pap tapi saya tak buat video. Sebab kadang kita nak cepat kan. Tak dapatlah buat video. Dan harilah insya-Allah. Kalau saya cukup masa, masa tu banyak, saya akan buat video buat kari pap. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dah kemek-kemek dah ni. Dah tertindih-tindih. Di minyak dia cepat kuning sebab apa, kalau kita goreng ayam ke ikan ke ada kunyit kan, ada rempah kunyit ke, rempah serbuk kari ke, jadi dia punya minyak tu nampak merah. Sebetulnya minyaknya baru pakai sekali 2 kali dah. Saya selalu guna 2 kali saja. Yang lebihnya tu kadang saya pakai untuk goreng apa nama tu, ikan masin ataupun keropok. Lepas tu dah tak pakai dah. Kuning-kunyit. Dah sekali goreng ayam tu, saya goreng sekali lah kari pap ni. Kan? Sekali jalan. Cuba. Suam lagi ni. Kena apa? Kena buka supaya tak panas. Kepanaskan kesian anak saya makan nanti kepanasan pula. Lepas tu bila dibalik tu dah terkocok-kocok nak pergi sekolah petang. Masa dia balik rumah dari sekolah pagi, balik rumah dalam 20 minit kejap kan, nak pergi beli air, nak tukar baju, nak makan. Jadi terkocok-kocok lah. Lebih kurang lah dalam 20 ke 30 minit kadang. Perut bunyi kruk 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 macam tu. Dia kata nak makan. Perut saya ni tak boleh diajak diet. Bau makanan je mesti bunyi. Maklumlah, umur dah meningkat dewasa. Bukan meningkat dewasa, umur dah meningkat tua. Perut tu asyik bunyi je, lapar je. Bau makanan tu selera aje. Masa zaman muda-muda boleh tahan pula lapar. Ni bila dah berumur ni, asyik lapar je perut ni. Macam manalah badan tak menjadi. Tadi saya sarapan roti sekeping. Roti potong sekeping dengan Milo. Itu yang perut saya bunyi kruk kruk kruk. Okey, kari pap pun dah siap. Bismillah. Dah siap. Ni ada yang terbuka ni. Isi dia dah hilang. Isi dia dah hilang. Bolehlah untuk bekal anak saya sekolah petang. Dia bawa pun tak banyak. Dalam 2 ke 3 ketol ke. Itu pun kadang tak habis makan.
Ni kari pap. Satu terbuka, tutup lah. Malu lah. Malu, tutup. Oh, panas. Okey lah. Nah, ini kari papnya untuk bekal sekolah anak. Ni ayam goreng. Ni ayam goreng bagian dada saja. Anak-anak suka ni. Bagian daging saja dengan kuah. Okeylah, inilah lauk hari ini. Ini kuah yang saya dah panaskan. Sayang kan? Dan ni ayam. Ini kari pap. Waalaikumsalam. Anak saya dah balik. Okey. Mai datang. Kunci pintu. Cak. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Suka bawa muka pelik macam tu. Salam. Tutup pintu. Sebab kalau tak tutup nanti semua kucing berdusun-dusun. Hari ni ada periksa. Ya, hari ni ada periksa. Siap. Tidak. Tak nak macam tu ya Allah kursi. Ini peninggalan Cleo lah, semua kursi saya koyak-koyak ni. Ni kucing saya yang oren dulu, tapi punya datang dia punya kecil semua dah. Setahun dah, dia tak ada. Semua dah koyak. Ma. Masalah bagi teh. Oh, ya ke? Ya. Teh siapa? Abang? Kenapa Alisa tak cakap? Dia sunyi salah ambil teh. Tak boleh dah. Dia marah ke? Nasa fikir lah tak baik dah. Banyak nama dia Muhammad Adi Baisha. Salah. Salah teh. Abang punya. Salah. Kaki tak sopan. Panas lagi dalam angin. Buka kipas. Buka aircon. Cak ikon. Panas. Mandilah, mandi dulu ya. Tak nak makan dulu lah aku. Tak nak mandi dulu? Ya Allah. Ambil nasi tak? Makan. Makan. Selamat makan tengah hari. Ada ayam goreng. Simple saja. Hari ni memang tak masak. Tambah ayam goreng je. Cukup lah untuk kita 3 orang. Malam nanti kan malam bercerita. Ni sambal. Ni pun ada sambal belacan ni. Bukan frozen. Sejuk punya. Untuk mama seorang je. Cukup lah tu. Alisa tak makan pun sambal belacan. Kan? Tu kuah pun dah pedas dah. Pedas sikit. Makan. Ambil aja. Duduk dulu. Alhamdulillah. Tak mau macam tu. Makan dulu. Makan Ni nak bungkus bekal dia. Bekal kari pap. Dia tak banyak makan kari pap. Untuk minum petang aja. Tiga keping. 3 pieces saja. Nak 3 ke 4? Kan tak habis makan. Nak 3 ke 4? Makan dengan kawan Okey, dia minta 4 ketul. Ni 4 ketul. Dia suka makan dengan kawan dia. Macam ni je. Dia punya bekal simple. Kecil je ni. Ni lebihnya ni nanti saya makan. Minum petang nanti saya makan. Cukup lah ni. Ni bekal dia dengan air. Ni botol dia kecil ni. Botol yang besar sikit dah tinggal dekat sekolah pagi. Anak saya ni memang lah.
Selalu tertinggal botol kat sekolah pagi. Ni kecil ni kadang tak cukup untuk minum sekolah petang. Lagi kalau cuaca panas. Ini masa botol sekolah tadika. Jadi dia kecil lah ikut saiz dia. Ikut saiz dia. Siap dah makan? Makan laju sikit. Bekal dia simple saja. Ya, maklumlah kita duduk kat kampung macam ni lah. Yang penting ada. Betul tak? Alhamdulillah. Ni apa ni? Beli lagi. Beli lagi. Anak saya ni kalau bagi duit beli bekal sarapan ke apa, dia beli kat kantin. Beli apa? Dekat perpustakaan. Mana kedai buku? Perpustakaan lah tu. Apa perpustakaan? Lain. Oh, kedai buku lain. Mak mana tahu dah mak. Mak tak tahu. Makan itu. Mak tak sekolah sini jadi mak tak faham. Kurang faham. Teman sekejap. Makan ya? Saya kejap lagi makan. Settle dia dulu. Dia dah pergi sekolah, baru lega sikit. Makan tu tenang. Abang hari ni ada koko kat sekolah. Abang nampak balik. 4:30 baru balik kan? Siap. Panas ke? Tak adalah, suam lah. Ni rambut dah potong dah semalam. Panjang sangat. Sekolah pakai tudung. Kalau rambut panjang sangat, susah nak ni. Bunjul dia besar. Kepala berat. Panas pula tu. Tak apa, potong rambut. Rambut kamu tebal sikit. Jadi kalau tocang tu nampak bonjol besar. Tak boleh kat sekolah kalau pakai tudung, bonjol belakang nampak besar sikit, tak boleh, kena tegur dengan cikgu. Betul tak? Sebab cikgu cakap tu haram. Haram. Kalau tinggi bonjol kat sini memang haram. Kalau kat bawah sini tak ada lah. Tapi Alisa punya kalau rambut panjang macam kakak lah. Rambut panjang, bonjol besar. Kalau pakai tudung, cuma mak tak apa, mak duduk rumah. Mak tak di mana. Bonjol besar pun tak ada orang tengok. Okeylah, makan habiskan cepat sikit. Mak nak settle dulu. Salam. Bye. Waalaikumsalam. Dia tu kucut-kucut. Bye. Sayang Isha. Yang lari Ya. Bye Isha. Bye. Cik yang tunggu tu. Jaga tengok air botol tu. Kan jatuh kan? Tak apalah tu. Bye Isha. Dia dah pergi sekolah dah. Lisa dah pergi sekolah petang. Anak-anak ni sambil makan, tiba-tiba sakit perut lah, nak buang air lah. Selamat makan tengah hari. Makan sederhana saja. Yang penting kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan semua. Ni saya dah lapar dari tadi dah. Tapi settle anak dulu. Anak dia settle, baru lega. Ni separuh Alisa tadi tak habis ni ayam dia. Hari ni kita makan apa yang ada. Syukur Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan semua. Tadi perut saya berbunyi kruk, 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 kruk. Pagi sarapan roti sekeping je. Yang lapar tu. Kita kalau makan seorang-seorang rasa sunyi je. Tu kadang saya suka makan dengan anak-anak. Kalau makan seorang-seorang tu rasa macam tak nak macam mana. Itulah keseharian kita. Tak ada kawan. Kawannya tak ada rumah. Suami saya kurang minat dengan kamera. InsyaAllah lah. Lain hari insyaAllah. Itu pun kalau suami saya nak. Dia malu depan kamera. Dia kurang yakin. Jadi saya dengan anak-anak je lah. Tu pun anak-anak pun dah start membesar. Masing-masing dah malu. Lagi-lagi yang besar. Langsung tak nak sekarang ambil video.
Dulu pun kurang, sekarang besar lagi lah tak nak dia. Bonus lah kalau dia masuk dalam video. Dia pemalu berat dia. Yang besar tu. Pemalu berat. Malu sikit je malu-malu. Dia besar kan. Jadi satu dia banyak kerja sekolah. Dan jarang di rumah. Dia jarang duduk rumah. Duduk rumah nenek dia. Setiap kali saya buat video dia tak ada rumah. Kalau dia ada rumah, dia ada kerja sekolah kadang. Kadang dia tak sihat. Kesian kan. Ikut dia lah. Kalau mood dia okey, boleh masuk dalam video, okey lah. Kalau tak nak, saya tak paksa. Budak-budak tak boleh paksa. Ikut rasa dia selesa, okey. Saya pun okey. Sebab saya pun faham. Dia sekolah menengah. Kerja sekolah banyak. Jadi, bila dia dah duduk rumah tu, dia nak rehat. Bagi masa untuk rehat. Jangan paksa. Kadang rehat pun, dia buat kerja sekolah juga. Kena kesian tengok dia. Ni dah tingkatan 3. Tahun depan dah tingkatan 4. Lagilah banyak kerja. Hari cuti sekolah pun kadang ada program kat sekolah. Okeylah, itu saja untuk hari ni. Jumpa lagi nanti insya-Allah. Mungkin nanti akan sambung ke? Tak tahu lagi. Okey, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih untuk yang dah follow. Jangan lupa komen-komen biar saya tak rasa sorang-sorang. Biar saya lagi semangat buat video. Komen-komen lah sikit-sikit. Kita borak-borak. Okey? Terima kasih.